Kes terbakar. Tengok dah. Tengok habis hitam. Habis hitam wayar ni. Dah jom. Welcome back to my YouTube channel. So, saya Umar, kawan Adam. Nama Didam, nama Didam. So, jangan lupa subscribe dan share, tekan like dan button loceng di bawah. So, tajuk kita nak main detektif. So, kasut kakakku hilang. Dan kita akan cari, dan di rumah ni juga ada macam sesuatu yang ada tragedi lah. Jadi kita kena cari barang-barang yang sembunyi lah. Sini, okey, jom. Okey, kita mulakan. Okey, jom. Dah sini. Kita dari lock dulu. Kita mula dari lock dulu. Okey, dari sini. Okey, kita jumpa lighter. Nah, lighter. Boleh guna ke Asal? Boleh. Bakar. Nak cari dia ni. Sekejap dah. Aku nak tengok boleh menyala ke tak. Ada api. Nampak? Ada. Tadi kalau biru dulu. Set. Ada orang terbakar kat situ ke? Ada orang bakarkan kat situ. Lah. Dulu ada kes terbakar. Tengok dah. Tengok habis hitam. Habis hitam wayar ni. Dah jom. Cari dalam ni Adam. Okey. Okey, so ada kotak-kotak je. Penting. Ni, dah buka ni. Tak ada. Tak ada juga. Dalam ni. Yeay! Susah. Tak. Ni. Okey. Tadi. Kosong je saja. Sini. Ni bom. Kosong. Ini. Batu. Itu batu. Nampak kalau merah-merah tu kan? Batu. Okay, sekarang so, tak penting. Nak kotak puma ni apa? Dalam kotak puma ni apa? Ada. Rekod. Okay. Sini, rekod sini. Butuh. Awak ada plastik. Rekod sini. Okay. Aduh. Ada kasut je. Kasut apa? Kasut puma lah. Apa lagi? Okey dah, tak penting. Jom. Nah. So dah tersampah. Kita cek sampah. Mestilah ada sampah. Ini ada rasa untuk oksigen ni. Okay. Ini oksigen. Ini untuk kita perlu cari kasut Khadijah. Aduh. Satu lagi ada macam ada tragedi kat rumah ni kan. Belum boleh buka. Ada buka lah guys. Barang-barang yang tersembunyi kat sini. Ini dah. Yang ni untuk rumah. Ni kunci pintu. Mungkin dia bawa keluar kunci pintu tu dah. Mana dah? Dia ni pakai semalam pun dah LOL. Tu ada jemput. Misi dah jumpa. Sekarang sambung selepas ini. Okay, ini suspek. Ini baki guys. Ni baru kedua. Mungkin saya tahu. Mungkin ada orang dia terkurung dalam satu bilik. Dan orang tu mencabut ni dia punya untuk kunci bilik ni sampai orang itu tak boleh keluar. Ada betul atau tidak? Kita tak apalah. Kita letak di sini tempat tak barang. Sorok. Nampak. Okey. Apa? Dia masuk. Kenapa? Okey, so apa ini? So kita dah jumpa kasut dah. Okay, kita belah lah. Okay dah. Bye. Assalamualaikum.